adalah kriteria-kriterianya Okey. untuk keharmonian lah. Okey, kalau saya ni majikan contohnya, apa kelebihan yang saya dapat? Apa kelebihan? Ha. Apa kelebihan? Lepas tu nak tanya pula kalau saya pekerja apa yang kelebihan saya dapat? Okey. Sebab kita nak dua-dua ni. Betul. Kita kalau cerita majikan, apa kelebihan majikan dapat? Majikan boleh tengok. Kita dah cerita keharmonian, Okey. majikan Betul. boleh ukur tahap keharmonian. Jadi bila apa tu? Harmoninya sesebuah syarikat tu, dia akan membantu untuk meningkatkan produktiviti syarikat lah. Bila produktiviti meningkat, dia akan memberi keuntungan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kita sekali lagi dalam episod Kesuma Jiwa. Dan pada hari ini, untuk podcast kita pada hari ini, kita jemput seorang lagi tetamu istimewa kita yang merupakan, saya perkenalkan dululah tetamu kita, iaitu Puan Nur Azian binti Jamaluddin yang merupakan pengarah bahagian perancangan dan penyelidikan dasar Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia. Dapat geliat lidah Puan pagi ni. Puan, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sebab sudi bersama kami, sudi datang ke studio podcast Kesuma Jiwa pada hari ini. Dan saya dikabarkan bahawa hari ini kita nak sentuh satu tajuk yang nampak tajuk ni simple, tapi dia sangat penting khususnya kepada majikan dan juga pekerja, iaitu harmonikah organisasi anda. Ya, nampak. Dan mungkin kita nak tahu daripada Puan juga nanti, ada tak satu ukuran ataupun pengukur bagaimana kita nak tahu sama ada organisasi itu dia harmoni ataupun tidak. Tapi sebelum tu kan Puan, boleh tak Puan ceritakan dulu tentang fungsi ataupun peranan JPP ni sendiri supaya pendengar kita dia lebih jelas tentang peranan dan fungsi itu dulu. Sila Puan. Okey, terima kasih Cik Isa. Pertamanya bagi pihak Jabatan Perhubungan Perusahaan, saya ingin merakamkan terima kasih kepada pihak komunikasi korporat kerana mengundang kita untuk berkongsi tentang salah satu usaha-usaha yang dijalankan oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan. Mungkin kita nak melihat sebab harmoni itu very general. Betul. Kan? Jadi hari ini mungkin kita bawa supaya kita nampak lebih jelas apa harmoni itulah. Jadi sebelum kita pergi lebih kepada tajuk yang kita nak bincang pada hari ini, mungkin saya boleh cerita sikitlah tentang jabatan. Sebagaimana Cik Isa maklum tadi, Jabatan Perhubungan Perusahaan ataupun kita panggil JPPM merupakan satu jabatan di bawah Kesuma lah. Di bawah Kesuma. Okey. So jabatan ni telah ditubuhkan pada 21 Disember 72. Dah lamalah. Kalau kita ada anak tu dah orang kata dah sedang membesar. Kan? Lebih kurang usia saya tu. Betul. Okay. Betul. Okay. Jadi banyak evolusi yang telah dilalui oleh jabatan lah. So pada masa kini kita ada 13 buah pejabat di seluruh negara seluruh Malaysia, di Sabah dan Sarawak juga. Untuk ibu jabat terletak di Putrajaya lah. Alright. So kalau nak cerita tentang fungsi utama jabatan. Betul. Okey. Kalau memang fungsi kita berpandukan berpegang kepada Akta Perhubungan Perusahaan 1967, kita panggil Akta 177, yang mana dalam akta ni dia menggariskan tentang hak pekerja dengan majikan. Jadi kita selain daripada akta, kita kuat kuasa juga peraturan-peraturan Perhubungan Perusahaan 2009. Jadi kalau kita tengok tajuk panjang kepada akta kita tu, dia jelas menunjukkan kita perlu mengekal dan mempromosi keharmonian. Itu tajuk panjang utama dia. Jadi memang kita tak boleh lari daripada keharmonian perusahaan. Selain daripada itu, kita juga kena menyediakan mekanisme macam mana kita nak menyelesaikan pertikaian yang wujud. Dah kita sedia mekanisme, macam mana kita nak kendalikan. Jadi itulah secara ringkasnya tentang fungsi jabatan. Jadi bila kita tengok ketiga-tiga perkara ni, jadi misi besar kita adalah macam mana kita nak mengekalkan keharmonian perusahaan. Sebab kita faham alang rumah tangga pun orang kata akan ada perselisihan faham. Betul. Tambahlah pula majikan dengan pekerja. Tambah lagi satu kesatuan sekerja. Betul. Jadi itulah datangnya fungsi jabatan lah. Baik. Sedia sangat jelas lah Puan ni untuk mengekalkan keharmonian. Itu yang kita pegang dulu. Betul. Tapi untuk mengekalkan ni dia ada macam kita masak lah Puan. Dia ada resepi ke? Dia ada intensif ke ataupun ada cara dan kaedah yang pihak JPPM lakukan? Mestilah ada. Kan? Kita nak masak pun ada cara. Betul. Kan? Orang kata nak keluar rumah pun ada apa tujuan nak. Betul. Sama juga dengan Akta Perhubungan Perusahaan. Jadi macam kita di jabatan kita berpegang kepada Akta Perhubungan Perusahaan. Itulah orang kata rujukan utama kita. Jadi dalam akta tu sebagaimana saya maklum tadi, tugas kita mengekalkan keharmonian. Jadi dalam tu
sebagaimana saya maklum juga tadi, sekiranya ada pertikaian, pertikaian mungkin boleh jadi secara individu ataupun melalui kesatuan. Jadi apa yang kita buat, kita sediakan platform. Apabila mereka tidak dapat mencapai satu persetujuan, kita sediakan satu platform kepada mereka ni untuk mengadakan rundingan. Jadi bila kita sebagai pihak ketiga yang neutral, kita tidak memihak kepada mana-mana pihak, kita akan bantu majikan, pekerja dengan kesatuan untuk menyelesaikan apa-apa pertikaian yang mereka ni jadi matlamat kita jelas. Ada pertikaian, kita selesai macam mana secara harmoni. Selain daripada itu, kita juga tidak, macam saya cakap sebelum itulah, kita tak pihak mana-mana pihak. Betul. Okey, bagi kita sebab majikan, pekerja adalah rakan, orang kata kita punya pemegang taruh. Betul. Jadi kepada majikan, kita akan pastikan bahawa mereka boleh menjalankan perniagaan sebagaimana mereka naklah. Okey, dan pekerja pula kita akan lindungi supaya mereka punya hak, kan, mereka diberi layanan. Jadi orang kata macam saya cakap tadi lah, win-win situation. Jadi inilah kita cerita keseimbangan. Okey. Jadi mungkin saya boleh tambah sikit lagi. Selain daripada ATA, kita pun ada tata cara amalan keharmonian perusahaan. Ini kita panggil garis panduan. Walaupun orang kata bukanlah satu kewajipan kepada majikan untuk ikut pada garis panduan ini, dia bersifat sukarela, tapi dia menjadi satu rujukan utamalah kepada jabatan sendiri dan juga mahkamah perusahaan. Sebab tata cara ni dia menggariskan apa yang perlu dilakukan oleh majikan dengan pekerja. Contoh, mesti ada komunikasi dua hala. Kan? Bila tak ada komunikasi dua hala, itulah yang berlaku pertikaian, kan. Tak dapat capai. Jadi orang kata dalam apa jua sekalipun perlu ada perbincangan. Perlu berkongsi maklumat. Jadi selain daripada itu, kita galakkan majikan ada prosedur kilanan. Grievances procedure, maksudnya sebelum datang kepada jabatan, cuba selesai secara rahmat. Satu saluran khusus yang memang majikan sediakan untuk pekerja. Mana-mana mereka tak rasa tak puas hati, mungkin adalah certain term terma kondisi syarat perkhidmatan tu tak sesuai atau tidak memenuhi apa yang mereka nak, mungkin boleh suarakan melalui saluran ni lah. Saluran tu contohnya macam kesatuan sekerja ke macam mana? Tak, dia macam contoh kita nak kata macam mana contohlah pekerja dia rasa mungkin gaji yang diberi tu mungkin agak kurang. Jadi apa dia buat, macam dia aduan lah, dia macam contoh aduan. Maksudnya kita cuba selesai secara dalaman, secara baik. Tak boleh juga selesai, then only baru JPP mungkin pekerja lah akan datang kepada JPP minta campur tangan. Barulah kita ni sebab kita rasa kita cuba untuk mencegah. Kita filter daripada awal supaya perkara tu tidak lagi orang kata lebih melarat lah. Tapi itulah tujuan utama kita adalah mencari penyelesaian supaya tempat kerja tu kena harmoni, Puan. Betul tak? Kan? Dia kalau tak harmoni ni, dia macam-macam cerita dia akan terjadi. Dan kita bimbang kerana ketidakharmonian inilah menyebabkan produktiviti, akan melibatkan apa lagi kata orang, suasana kerja, tempat kerja. Jadi untuk itu ada tak cara untuk kita mengukur tahap keharmonian tu? Cara kita nak mengukur tahap keharmonian? Okey. Sebelum kita pergi kepada tajuk tu, saya selalu berpegang kepada kita kena dalam jiwa kita, dalam hati kita kena ada rasa suka untuk pergi kerja. Jadi kita bangun pagi-pagi, kita rasa semangat nak pergi kerja walaupun kita tahu di tempat kerja tu macam-macam masalah. Jadi untuk mencari keharmonian di pejabat, macam tadilah peranan majikan pekerja. Jadi nak ukur ni namanya pun harmoni. Betul. Kan? Amatlah subjektif. Okey, amat subjektif, tapi bagaimana sekalipun jabatan telah mengambil satu inisiatif, kita bangunkan satu instrumen yang kita namakan Industrial Harmony Index, IHI. Indeks Keharmonian Negara, IHI. Yes. Jadi IHI ni kita kita melihat macam itulah, sampai satu masa jabatan perlu dah kita jaga keharmonian. Betul. Jadi kita perlu bangunkanlah satu sistem instrumen bagaimana kita nak menilai lah. Jadi apa kita buat pada tahun 2014, kita mula dengan 2014. 2014 kita mulakan instrumen ni lah. Jadi 2016 kita muktamad. Jadi pada 2017 tu kita dah mula kajian. Kajian tu kita mula secara tahunan lah. 2017 kita nak tengok
bagaimana kita nak mengukur. Jadi kita tengok instrumen ni adalah instrumen pertama di Asia Tenggara yang orang kata apa, dan kita pun dah dapat sijil harta intelek daripada MIPO, dan sehingga tahun 2026 ni kita dah ada 6 skor. 6 skor IHI nasional. Jadi sehingga kinilah saya rasa daripada 2017 sampai 2020 kebanyakan majikan pun dah mengenali apa itu IHI lah. Okey, saya tertarik dengan IHI tu kan, dan puan sebut tadi kita ada berapa, 6 skor. Kita sehingga 2026 kita ada 6 skor. Jadi boleh puan ceritakan lebih panjang sikit tentang skor terkini tu. Okey, skor kita mula 2017 hingga 2020 tu kita buat every year secara tahunan. Cuma bila mula tahun 2020 kita buat secara dua kali setahun. Selepas melalui RMK 12 lah. Kalau kita tengok skor pada 2017 kita dapat 75.9%. Alright. Tahun 2018 75.6, 2019 77.3%. Dan bila tahun 20 tu yang kita dah mula nak buat secara 2 tahun sekali, kita merekodkan 78%. Dan tahun 2022 78.9. Baik. Okey, yang terakhir kita dapat itu 2024 83.6. Jadi kita nampak trend tu naik kan. Macam mana kita mengukur, kita ada 4 tahap. 4 tahap, cemerlang, baik, memuaskan dan lemah lah. Cemerlang ni kita 90% ke atas. Untuk baik 70% hingga 89% lah. Memuaskan 50% hingga 69%. 69.9. Yang lemah tu bawah daripada 50% lah. Jadi kita melihat trend ni naik. Jadi kita nampak bahawa skor tu orang kata keharmonian tu meningkat. Walau di tahap baik lah kita anggap sebab 83.6. Cumanya walaupun tahap baik, kita lagi masih mengukur kalau boleh kita nak keharmonian tu ada pada tahap cemerlang. 90% kan. Jadi untuk tahun ni, sebab tadi saya maklum 2 kali setahun kan, 2 tahun sekali. So tahun ni kita terenggiat lah untuk dapat pengukuran yang baru. Skor yang baru lah. Right. Kita mengharap 83 terlebih lah, 83.6 kan. Kalau saya tanyalah puan, organisasi dekat negara kita ni kan, tahap dia ke arah mana tu? Ke arah mana? Dia bergantung juga sebabnya untuk mendapatkan skor tu you ada soalan you kena jawab. Betul. You kan ada soalan you kena jawab. Dan kita kita dalam soalan yang kita sediakan tu kita berdasarkan kepada 5 dimensi utama lah. Dalam 5 dimensi macam kita orang kata ada soalan daripada 5 tu setiap tu kena skor. Jadi bila tak skor tu, jadi majikan perlu tengok balik. Kalau dalam dimensi utama yang mana yang tak terskor tu, kena tengok balik lah. Apa masalah yang mungkin tak boleh ditambah baik oleh syarikat. Dia melibatkan majikan dengan pekerja? Ya, betul. Mesti majikan dengan pekerja lah kan. Sebab namanya pun dalam organisasi. Betul. Jadi mestilah majikan dengan pekerja. Jadi kedua-dua pihak akan menjawab soalan. Kita nak beritahu di sini bahawa apa yang kita lakukan bukan melibatkan satu pihak saja. Oh, tidak. Itu kita nak cerita bahawa pekerja juga terlibat. Untuk harmoni dia tak datang seorang. Tak boleh. Dia tak boleh datang seorang. Dia kena bersama-sama. Betul. Ya, betul. Kan. Cumanya siapa yang terlibat sebenarnya dalam kajian IHI ni tadi yang apa sebut tu? Macam kita bercakap tadi, majikan dengan pekerja. Contohnya kita dapat majikan A. Jadi pekerja di dalam majikan A tu akan menjawab soalan. Jadi daripada situlah kita akan ukur apa yang adalah kriteria-kriterianya untuk keharmonian lah. Okey, kalau saya ni majikan contohnya, apa kelebihan yang saya dapat? Apa kelebihan? Apa kelebihan? Lepas tu nak tanya kalau saya pekerja apa yang kelebihan saya dapat? Sebab kita nak dua-dua ni. Betul. Kita kalau cerita majikan, apa kelebihan majikan dapat? Majikan boleh tengok. Kita duk cerita keharmonian, majikan boleh ukur tahap keharmonian. Jadi bila harmoninya sesebuah syarikat tu, dia akan membantu untuk meningkatkan produktiviti syarikat lah. Bila produktiviti meningkat, dia akan memberi keuntungan kepada pekerja. Kan? Pekerja take home pay pun banyak lah kan. Tak adalah jumlah itu saja kan. Dah harmoni seronok datang kerja. Betul. Okey, selain daripada itu, kita majikan boleh tengok daripada pengukuran yang dibuat ini, majikan boleh tengok apa penambahbaikan yang boleh dibuat. Okey, mungkin kita cerita dari segi kebajikan kurang kan, daripada skor yang kita dapat tu mungkin dari situ akan ada penambahbaikan. Mungkin macam mana, mungkin orang kata hubungan lebih baik, dapat feedback banyak daripada pekerja. Itulah. Okey, baik.
jikalah contoh kan, Mm-mm. majikan nak sertai Mm-mm. kajian ni, bagaimana? Ada cara dia Puan? Ada mereka kena mohon ke macam mana Oh, ke? senang. Ada Sekarang saluran senang ke? je. Senang je. Dulu nak Datang kena ke isi. JPPM ni? Oh, tak perlu. Oh, tak perlu. Tak. Oh, tak perlu. Dulu kita guna borang. Kan? Kita guna borang, kita isi secara manual. Sekarang kan kita ke arah pendigitalan. Ya, Kan? online Semua di je. hujung jari. Hujung So, jari. apa yang kita buat, majikan boleh akses. Kita melalui kita punya sistem lah yang kita namakan Industrial Relation Information System. Kita panggil IRIS. Jadi, mana-mana majikan yang berminat, masuk dalam laman sesawan kita, daftar masuk dalam IRIS dan boleh mulakan survey terus. Jadi tak mudah, senang je. Nanti majikan bila dah masuk dalam website kita, pilih IHI assessment. Okey. IHI assessment. Jadi daripada selepas mereka buat assessment tu, mereka akan dapat kad laporan. Oh. Dapat report card. Dia macam kad sekolah tu ke? Macam kat sekolah. Oh. Kan? Maknanya kad tu dia akan cerita tentang apa tu? Memuaskan, tidak memuaskan. Kalau kat sekolah kita tengok subjek kan. Betul. You dapat A ke, you dapat B ke, dapat C kan. Kalau dalam kad laporan IHI ni, kita ada macam saya sebut tadi 5 dimensi. Kita ada dimensi memupuk. Memupuk. Hubungan memupuk. Ini nak kena hafal banyak ni kan. Ketua hubungan, saling kerjasama, saling berdamai dan tanggungjawab. Maknanya setiap dimensi ni akan ada soalan which dalam 5 dimensi ni keseluruhan soalan adalah 24. Inilah yang kita akan tengok satu persatu hubungan antara majikan dan pekerja. Macam itulah maksudnya kita ada ke tidak. Orang kata apa, hubungan antara pekerja baik ke tidak. Kan macam mana kita nak cerita ke tu hubungan. Macam mana majikan bersifat proaktif kalau ada apa-apa masalah kan. Macam mana pekerja responsif kepada apa yang majikan suarakan. Apa rasa tanggungjawab masing-masing. Kan. Yalah. Cuma kalau saya nak faham, saya untuk pemahaman saya lah kan. Contoh bila Puan sebut tadi report card. Report card tu dah keluar dia punya keputusan semua kan. So peranan JPPM tu di situlah. Memberi pandangan, memberi nasihat selepas daripada situ betul. Daripada situlah. situ syarikat akan tahu berapa dia punya skor, ke arah mana penambahbaikan, mungkin jabatan kita boleh bantu. Sekiranya ada part yang dimensi yang memerlukan bantuan kita akan bantu. So adakah untuk itu akan diadakan satu perbincangan, contohlah meja bulat ke, perbincangan rasmi ke antara majikan dengan pekerja berdasarkan kepada keputusan tadi tu? Maksud Cik Isa, adakah kami yang buat ataupun contoh kita tengok dia punya result ni dia macam tak berapa nak cemerlang contohnya. Mungkin kita boleh turun padang. Ya, betul. Betul. Boleh. Betul, sebab kalau sebenarnya kita punya langkah-langkah proaktif yang lain ada melalui pencegahan. Kan kita ada buat dialog, kita ada buat seminar. Jadi dalam keadaan ini kita akan tengok balik lah. Maknanya kita di tempat kita, di pejabat kita memantau. Ya, kita akan tengok. Kita akan pantau. Kita akan lihat semula lah. Kita akan analisa balik kan. Dan mungkin kita akan bercakap dengan pihak majikan apa penambahbaikan yang mereka perlu buat lah. Dan biasanya mereka akan ikut ke, dengar ke? Dia bergantung kepada syarikat. Sebab itu di luar kita punya kita punya bidang kuasa. Betul, faham. Kita sebagai jabatan kita mencadangkan, memberi nasihat. Cuma kita akan rasa lebih orang kata apa welcome kepada majikan supaya kalau sekiranya mereka dapat mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Okey, apa lagi faedah lain yang majikan akan terima, Puan? Faedah lain. Faedah lain seperti satu tadi kita cerita kad laporan. Kan dia punya laporan kad laporan IHI. Selain daripada itu kita juga bagi sijil penarafan syarikat Harmoni. Kalau sekiranya tengoklah skor yang you dapat tadi. Kalau you dapat baik, kita akan bagi skor penarafan lah. Jadi ini sebenarnya kami melihat ini boleh membantu profil syarikat. Employer branding kan untuk menarik pelabur pelabur untuk melabur kepada syarikat. Selain daripada itu syarikat yang memang dah dapat sijil penarafan ni dia boleh pula join pertandingan anugerah syarikat Harmoni yang dianjurkan oleh jabatan. Kita buat 2 tahun sekali. Jadi orang kata apa, ini orang kata lagi up sikit lah. Betul. You dapat sijil, lepas tu you masuk pertandingan, you menang. Lagilah nampak bahawa syarikat you memang menarik untuk pada kami. Yelah, menarik untuk pelabur. Puan dia bila menang tu dia dapat promosi secara kata orang besar-besaran. Ya, promosi macam promosi percuma. Sebab percuma. Kita punya IHI ni pun percuma. Kan? Jadi orang kata sebagai tambahan untuk mempromosi lah kepada syarikat. Jadi satu lagi kita melihat orang kata apa,
pertandingan kita buat 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Jadi kita memang menggalakkan lah lebih banyak syarikat untuk orang kata apa, untuk join pada kita lah. Maknanya kalau 2 tahun sekali, tahun ni tak Kalau ikut yang dijalankan lepas kita buat tahun 2025. 25. Buatnya tahun depan lah ni. Tahun depan. Tahun depan. Yalah, kita Kalau ikut pengalaman Puan, tahun lepas tu ramai. ramai. Tahun lepas kita terima 110 penyertaan. Oh, Daripada syarikat seluruh negara jadi kita. semasa sebelum bermula kita umumkan pemenang tu, hari sebelum tu kita panggil syarikat-syarikat yang yang shortlisted lah kita katakan, untuk berkongsi apa amalan terbaik yang mungkin syarikat lain boleh share. Boleh ambil buat di pejabat di syarikat mereka lah. Satu pendekatan yang bagus sebab dia menggalakkan lagi. Betul. Sebab biar orang yang betul-betul yang terlibat tu bercakap. Betul. Kan? Bukan juga menarik kepada syarikat lain, tapi kepada kita juga. Betul. Kita kadang-kadang kita nampak ada orang kata apa, kita pun tak terjangkau. Kan? Orang kata ini rupanya yang dibuat oleh syarikat-syarikat yang kata apa, untuk membantu, orang kata memotivasikan kepada pekerja juga. Sebab kadang-kadang inisiatif tu idea mereka lebih wow kan, kita tengok kan. Sebab mereka lebih dekat dengan majikan, mereka lebih dekat dengan pekerja. Dan mereka juga ada visi misi untuk meningkatkan image syarikat mereka dan sebagainya kan. So untuk IHI ni promosi dia macam mana Puan? Supaya nanti syarikat yang lain pun nak join lah. Betul. Kita sebenarnya kalau nak cerita promosi ni, kita dah mula, kita ada satu program Wacana Perhubungan Perusahaan yang kita dah mula pada 27 April lah itulah. Dan kita anggarkan kita akan habis pada hujung bulan Julai. Ini merupakan satu jelajah satu Malaysia lah. Satu Malaysia untuk kita promosi keharmonian perusahaan. Selain daripada itu kita berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman. Kan kita panggil kan. Dan dalam sesi kita panggil WAP lah. Wacana Perhubungan Perusahaan kan. Sesi WAP ni kita juga bagi bimbingan secara hands-on pada majikan yang berminat untuk menyertai kita punya program lah. Jadi kita kita guide dia orang pada ketika itu untuk mengisi survey itulah. Mana yang mungkin yang tak faham kan, untuk penjelasan lanjut kita bantu. Jadi itulah, kalau yang berminat boleh sertai. Masih lagi kita seluruh Malaysia boleh menyertai mana-mana yang masih lagi orang kata berbaki sehingga bulan 7 yang kita akhir sekali akan berada di Selangor. Okey, bulan 7 bulan depan lah ni. Bulan depan. Sebab dah mula bulan 4 kan. Betul. Ini bulan 7 orang kata dah pertengahan kan. Dah lama juga lah. Tapi sempat Puan. Kita ada sebulan lagi ni betul, kan. Mana promosi tu kita kena kita kena giatkan lagi. Kita memang sentiasa terbuka lah. Jadi jemputlah mana-mana syarikat untuk menyertai kami. Come and join us. Betul. Sebab kita macam saya cakap tadi lah, kita IHI ni percuma. Percuma, soalan pun seragam. Betul, kan? Sesuai untuk semua syarikat. Jadi mana-mana syarikat, mungkin kalau syarikat besar dia ada macam employment dia ada dia panggil EES. Dia ada employment survey sendiri. Tapi kalau syarikat besar mungkin tak ada masalah sebab dia mampu untuk bayar kan. Tapi untuk syarikat yang mungkin tak ada, boleh guna sederhana. Even yang besar pun masih lagi boleh guna. Mana platform kita dah sedia kan? Platform dah sedia. Jadi gunakanlah. Dia best ni bukan saja platform, imat nasihat pun kita bagi. Ya, betul. Kan? Pandangan, cadangan semua kita bagi. Jadi terpulanglah kepada majikan dan pekerja kan. Jadi ini satu kesempatan yang saya tengok macam rugi kalau tak ambil. Rugi kalau tak rebut kan. Syarikat-syarikat yang harmoni tempat kerja dia, kita terbukti produktiviti meningkat dan sebagainya. Macam Puan sebut yang awal tadi, seronok datang kerja. Betul. Kalau tak seronok datang kerja tu adalah tu. Ada isu masalah. lah tu. Ada isu. Ya, betul. Jadi itulah. Tanggungjawab bersama. Tanggungjawab untuk bersama. keseronokan bekerja. Supaya penonton-penonton kita dia lebih mengetahuilah tentang fungsi dan peranan JPPM ni kan sendiri. Okeylah Puan, dia sebenarnya kita ni sembang nampak macam sekejap je nak habis. Betul lah. Laju je kan. Mula-mula rasa macam Okey. Soalan ni bukan soalan terakhir lah pun. Tiba-tiba terbit lagi soalan kan, saya tanya lagi. Okey. Harapan Puan terhadap IHI ini sendiri, satu mungkin ada pandangan nasihat tentang majikan dan pekerja untuk mewujudkan ke arah keharmonian itu sendiri. Sini Puan. Okey. Harapan saya. Harapan saya itu mestilah harapan daripada jabatan sendiri. Betul. Kan. Jadi kita orang kata apa? Untuk mewujudkan keharmonian perusahaan, kita cerita daripada awal tadi kan. Betul. Ini bukanlah orang kata apa peranan sebelah pihak. Ini mestilah peranan daripada
ke semua pihak. Especially kita cerita tadi pekerja majikan dengan kesatuan sekerja kan. Kita kena sama-sama mewujudkan keharmonian. Sebab bila kita wujud harmoni, kita bukan sekadar membantu syarikat saja. Kita juga membantu ekonomi negara. Betul. Okey, bila membantu ekonomi negara, jadi kita orang kata apa? Bolehlah kita showcase kita punya indeks keharmonian perusahaan apa dia IHI kita di mata dunia. Betul. Jadi orang akan nampak bahawa negara kita harmoni. Mungkin tak adalah isu mogok ke, isu strike ke. Jadi kita lagi orang kata apa, menarik lebih ramai pelabur. Dia terkait dengan pelabur, dia berani tak berani datang. Ya, kalau dia kata macam ni, seronok datang. Betul. Sebab Dia kita rasa faham selamat kalau mana-mana kalau dalam mana-mana orang kata apa, kita ke antarabangsa pun perkara utama dia akan melihat itu juga. Sungguh. Keharmonian tu macam mana. Sebab apabila dia melihat adanya contohlah pertikaian perusahaan, tindakan perusahaan, ada strike ke, ada mogok kan. Dia rasa tak seronok nak melabur ni. Sekarang kejap-kejap lagi sekarang ada isu. Bukan tak seronok lagi pun, takut. Nak kena bincang, nak kena selesai. Betul. Bila nak selesai ni orang kata mengambil masa. Jadi rather than memikirkan untuk menyelesaikan masalah, baik kita memikirkan macam mana nak meningkatkan produktiviti. Betul. Baik, itu satu harapan yang ialah di pihak Puan Jabatan dan Kesuma, memang itulah kita punya harapan, kita punya target kita kan, supaya para majikan, para pekerja dapat bekerja bersama dalam suasana yang harmoni, yang orang kata seronok bekerja, sebab dia akan melibatkan banyak perkara di situ ya. Jadi kepada para penonton, alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama kami, dan terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada Puan Nur Azian binti Jamaluddin, pengarah bahagian perancangan dan penyelidikan dasar Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia, atau ringkasnya JPPM. Di bawah Kementerian Sumber Manusia ataupun Kesuma. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi di siri-siri podcast yang akan datang. Terima kasih kepada semua yang setia menonton dan setia bersama podcast Kesuma Jiwa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.